Yelah menang. Ya menang kat kau. Pergilah makan sedap kat shopping mall tu. Pergi makan sedap kat shopping mall. Boleh pergi beli makeup. Yelah kau menang. Ambillah kemenangan tu pada kau. Tak payah simpan duit. Tak payah. Semua tu tak payah. Pergi berbelanja. Tapi janji. Abang Mano kan? Abang Mano ada 2 tau. Ada 2 kad ni. Ada 2. Lepas tu kan, siap satu kad tu kan, kalau macam swipe kan, boleh beli kereta. Janji. Tapi bukan Honda City yang basic yang korang selalu beli tu lah. Yang hatchback basic tu no lah. Yang atas. Janji betul boleh kad ada 2. Lepas tu dua-dua tu kalau swap boleh beli kereta. Pergilah beli makanan tu, pergi beli. Orang suruh simpan duit, orang suruh apa orang kata kerja keras, orang suruh apa orang kata tak payah ikut saran si Abang Mano. Pergi je Joli tu. Joli katak semua, habiskan duit semua. Bye-bye. Tak payah nak pandang kiri kanan sangat. Payslip. Lepas tu tepi tangan. Tangan tepi nak tengok steering. Itu je. Nak tengok 2 ni je. Payslip 1. Lepas tu tangan ke tepi. Abang Mano nak tengok steering. Nak tengok steering. Nak tengok payslip. Tu 2 je bagi. Jangan cakap banyak. Sekarang bagi. Bagi sekarang. Adik. Jangan macam tu. Jangan tanya soalan macam tu. Dia kata, Abang Mano, penting ke diploma ke degree ni? Saya idola kan Abang Mano. Abang Mano okey je jadi content creator. Berjaya je. Elok juga tanya Abang Mano soalan macam ni. Bolehlah abang buat content Macam ni, Dik. Macam ni. Sebenarnya memang betul lah. Bukanlah degree diploma tu. Tidaklah kata macam kau ada degree ke diploma kau confirm syurga. Ataupun confirm berjaya, tak juga. Tapi kalau kau idolakan Abang Mano sama belajar. Sekarang ni Abang Mano kan student. Walaupun macam tumbang ambing tu huyung hayang ambil tengah belajar sekarang ni, tapi Abang Mano belajar. Abang Mano masih lagi sekarang tengah ambil master. Lebih baik pergi sama belajar. Jangan nak jadi content creator je. Berbalik kepada soalan tadi, sebenarnya kan it's okay, pergi je lah sama belajar. Sementara kita ada peluang, pergi sama belajar. Tak rugi pun. Sama belajar ni tak semestinya degree ataupun diploma. Kau ambil je lah sinjil lanjutan ke apa-apa. Apa-apa je pergi belajar. Sebab ilmu ni satu benda yang takkan rugi, takkan membuatkan kau fakir, takkan membuatkan kau rugi. Walaupun kau guna ke tak ilmu tu, dia takkan menyebabkan kau rugi. Sebab benda tu ilmu. Benda ilmu ni takkan merugikan orang yang menuntutnya. Faham tak? Lagi satu, dengan kita pergi belajar kan, macam ambil diploma ke degree ke, dia sebenarnya membentuk kita punya satu bentuk pemikiran baru. Maksudnya kan, kalau kau pergi apply kerja, kau tunjuk kau ada degree ataupun diploma, at least some point orang boleh tengok you seorang yang apa, orang tahu macam you boleh cope dengan hidup sebagai seorang pelajar, you ada disiplin, you ada critical thinking. Faham kan? Faham tak? Sebenarnya belajar ni dia salah satu cabang yang menunjukkan kita sebenarnya telah melalui satu kursus dan kita berjaya menghadapi kursus tersebut. Faham tak? So kesimpulan Abang Mano, yes, pergi sama belajar. Pergi je sama belajar. Jangan tak nak belajar Pergi belajar. Kalau ada peluang, pergi belajar. Cari peluang tu. Pergi berusaha untuk ke arah belajar tu. Belajar takkan rugi, Dik. Takkan rugi. Abang Mano pun belajar juga. Macam mana boleh kau kata kau mengidolakan Abang Mano tapi kau tak nak ambil degree ataupun diploma? Tak boleh lah. Hampir sebelum Abang Mano jadi content creator, Abang Mano adalah apa? Gelandangan ke? Kita bekerja lah, Dik. Saya berjiwa pekerja. Saya sampai sekarang ni, walaupun saya dah ada macam studio sendiri, kerja sendiri, kita tetap nombor 1 datang. 8.25 Abang Mano dah sampai. Bukan 8.25 tadi, awal lagi Abang Mano sampai. Walaupun ni kedai kita, tapi Abang Mano yang datang dulu. Maksudnya Abang Mano masih lagi berjiwa pekerja.
Disiplin. Lagi satu, belajar ni menunjukkan kita ni ada disiplin, kita ada boleh cope dengan komitmen. Faham tak? Belajar is very important. Tolong jangan tak belajar. And then tak payahlah berimpian nak jadi content creator semata-mata. Content creator ni I bagi tahu, I bukan nak kata content creator tak okay saja. If you want to to be a content creator, go, by all means pergi, buat je. Asalkan kita sebarkan benda yang baik. Sebab content creator ni kalau you gunakan dengan kaedah yang betul, you dapat pahala juga tau. Macam you mengajar orang, buat benda-benda yang baik dan sebagainya, dapat pahala. Tetapi cuba bayangkan Abang Makno umur 50 umur 50 nak terpekik dalam kereta macam ni. Tak ada. Orang tak ada kau. Orang benci. Orang benci, mungkin kau akan disantau. Jadi dia bukanlah satu pekerjaan yang macam sustainable sangat. Okay, so you kena ada backup plan. Sebab tu Abang Makno ambil master sekarang dan sebagainya. Okay, jadi jangan fikir-fikir. Sambung belajar is a must. Pergi sambung belajar. Okay, bye bye. Assalamualaikum. Abang Makno, gaji saya RM1,500. Saya nak angkat kereta apa? Saya baru 3 bulan kerja. Gaji saya RM1,500. Saya nak ambil kereta apa? Tajuk album. Kau jangan sampai Abang Makno angkat kaki. Angkat kaki meninggalkan TikTok punya arena ni. Janganlah buat Abang Makno trauma. Bukan tak bagi angkat, boleh je lah. Tapi lepas ambil kereta tu nak makan apa? Nak simpan macam mana? Cuba usahakan untuk naikkan pendapatan tu dulu. Usahakan dulu untuk tambah pendapatan, baru kita fikir ambil kereta, boleh tak? Abang Makno dulu kan, Abang Makno nak KTM. Beli motor dulu tak boleh ke? Motor-motor Kapcai ataupun naik KTM, naik LRT tak boleh. Ke kalau naik KTM, LRT, naik motor, mak awak tinggalkan kau? Tak, mak awak tak tinggalkan kau, okey je. Sebab korang kan ni susah senang sama-sama dating kat tepi news dengan sebungkus roti dan satu kotak air kesentimum. Okey je. Janganlah susahkan diri. Tak apa, tak ada kereta dulu pun tak apa. Cuba usahakan untuk cari pendapatan lebih, bawa masuk dalam income kita, lepas tu baru fikir naik kereta. Naik kereta ni sebenarnya menambah beban je kalau kita gaji tak cukup. Serius, menambah beban nak membela dia. Betul. Abang Makno waktu gaji basic 3,000, waktu mula-mula kerja dulu, kita nak KTM wak. Kita nak KTM. Rumah dekat tempat kerja kat Sumanjaya, rumah dekat Sungai Besi. Masuk kerja pukul 9, keluar rumah 5.50 pagi. Sebab naik KTM. KTM suka delay. 5.50 pagi keluar. Semata-mata tak nak lambat masuk kerja pukul 9 pagi kat Sumanjaya. Kenapa kau tak boleh naik motor, tak boleh naik KTM, tak boleh naik public transport? Rumah kau kat mana? Meru, tempat kerja kat Ulu Tembeling ke? Kalau dah jauh sangat tempat kerja macam susah, public transport susah dan semua susah, pindah yang berdekatan, rumah sewa, bilik sewa ke? Okay lah, macam ni lah. Kalau betul-betul memang perlukan kereta sangat-sangat, Azia Rahmah ada. Azia Rahmah okey rasa. Abang Makno rasa Azia Rahmah tu mungkin okey sebab sebulanan dia mungkin dalam 200 lebih je kot. Serius. Tapi kalau macam tak ada keperluan mendesak, hold dulu. Mungkin cari tempat kerja, pergi cari kerja lain untuk dapatkan gaji yang lebih baik. Ataupun kalau memang itulah range gaji kau, pergilah buat benda-benda lain dulu. Kau pergi kerja yang lain dulu, buat masuk income, lepas tu baru beli kereta. Okey je naik KTM. Asyik. Okey apa dia tengok mak awak je ni. Sama-sama sembang bertentangan mata. Awak apa? Cik betul KTM tu. Okey dik, okey je. Itulah kenang-kenangan nanti. Takkanlah tiba-tiba nak naik kereta macam ni dulu. Kita bermula macam ni dulu. You nak buat apa? Hari ni kita dating kat news tau. Macam tu lah baru sweet. Sebab kan tak nak OT, tak nak kan. Tak nak buat OT, tak nak buat apa overtime, susah betul tak nak kerja. Okey lah macam ni lah. Affiliate pun tak nak buat, okey? Yang kerja-kerja kayu pun tak nak buat juga. Ni lah dia tengok news. Bye.